Baginda Nabi SAW pernah mengarahkan untuk merobohkan masjid. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketika mana baginda Nabi berada di Madinah, ada seorang laki-laki yang bernama Abu Amir Ar-Rahib. Dia ini pro kepada kerajaan Rom dan lebih berminat kepada agama Nasrani. Pada tahun berlakunya perang Tabuk, dia telah memberi pesan kepada orang munafik di Madinah yang mengatakan bahawasanya dia akan pergi berjumpa dengan Raja Rom, iaitu Hercules ketika itu, dan mengatakan sesungguhnya Hercules akan mengalahkan Nabi Muhammad SAW dan datang ke Madinah untuk menyerang Madinah. Jadi Abu Amir berpesan kepada golongan munafik untuk menyediakan sebuah tempat ibadah, masjid yang boleh menandingi baginda Nabi SAW. Maka golongan munafik telah membina sebuah masjid yang dikenali sebagai Masjid Dirar, berhampiran dengan Masjid Quba. Dan orang munafik ini pergi bertemu dengan baginda Nabi SAW untuk meminta baginda merasmikan masjid tersebut, solat di dalam masjid tersebut, menandakan baginda bersetuju. Dan mereka bertemu dengan baginda Nabi dalam perjalanan ataupun dalam persiapan baginda dan juga Muslimin Madinah untuk pergi ke Tabuk berperang dengan Rom yang dipimpin oleh Hercules pada waktu itu. Namun baginda Nabi minta penangguhan untuk melaksanakan perasmian tersebut. Baginda pergi ke Tabuk dahulu, dan pergi ke Tabuk tidak berlangsungnya apa-apa peperangan, dan masa balik sampai di pertengahan jalan Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk solat di dalam Masjid Dirar tersebut. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan para sahabat untuk merobohkan masjid tersebut kerana asas pembinaan masjid tersebut adalah untuk memecah belahkan masyarakat Madinah. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini. Jangan lupa jemput follow saya untuk perkongsian sirah yang lebih menarik. Wallahu a'lam.